Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, sekarang pun dah awal tahun 2026, jadi ramailah yang tengah nak cari phone baru untuk anak dah upgrade masa raya nanti. Sebab bulan 2 korang pun dah start puasa dan bulan 3 pun dah start raya dah. So, kalau korang ada bajet sekitar RM800, lepas tu tak pasti lagi nak beli phone yang mana satu, hari ni aku akan share kat korang 6 telefon terbaik bawah RM800 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2026 ni. So, kalau korang yang nak beli phone tu, better korang beli awal sikit sebab kebanyakan phone baru dekat market dah start naik harga dan kita pun tak pasti lagi berapa persen yang dia akan naik sampai hujung tahun ni. So, tanpa membuang masa, inilah 6 telefon terbaik bawah RM800 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2026 ni. Yang keenam, kita akan berikan kepada Samsung Galaxy A17 5G. Brand Samsung memang sangat terkenal dekat market Malaysia sebab brand Samsung memang reliable dan phone ni juga dapat banyak kali OS update dan security update. Phone ni dia ada screen Super AMOLED yang nampak terang, ada memori 128GB dan 8GB RAM, guna chipset Exynos 1330 yang power efficient dan phone ni juga akan dapat 6 kali OS update dan 6 tahun security update. So, kalau korang nak cari phone yang boleh dapat banyak kali OS update lepas tu nak gunakan dia untuk bank apps, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang harga bawah RM800 ni adalah variant yang 128GB dan bukannya 256GB. So, kalau korang nak phone ni yang ada memori yang lebih besar, korang kena add on lah RM100 lagi untuk variant yang 256GB. Yang kelima, kita akan berikan kepada Tecno Spark 40 5G. Tecno Spark 40 5G ni baru aja launch dekat market Malaysia dan phone ni juga ada design yang nampak macam iPhone udara. Phone ni dia ada screen 6.75 inci yang agak besar, ada memori 256GB dan 8GB RAM, ada bateri 6000 mAh yang agak tahan dan phone ni juga guna chipset Dimensity 6400 yang cukup laju. So, kalau korang nak cari phone yang nampak nipis lepas tu nak ada performance yang laju, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma fast charging 18W dia masih kira slow lagi dan phone ni cuma support mono speaker aja. Tapi kalau kita compare phone ni dengan phone Samsung yang sebelum ni, memori dia adalah lebih besar dan harga dia pun lebih mesra bajet. Yang keempat, kita akan berikan kepada Nubia Neo 2 5G. Sebelum ni, phone ni dijual pada tanda harga RM999, tapi sekarang kita pun dah boleh dapat phone ni dengan harga bawah RM800. Phone ni dia ada design gaming yang nampak unik, ada shoulder trigger yang sesuai untuk main game PUBG, ada bateri 6000 mAh yang agak besar, dan phone ni juga guna memori UFS 3.1 yang agak laju. So, kalau korang nak cari phone untuk gaming PUBG lepas tu nak guna shoulder trigger, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma aksesoris dia memang susah sikit nak dapat dan phone ni adalah model tahun 2024. Tapi kalau korang tak kisah sangat tentang model baru ke model lama tu, phone ni masih kira cukup okey lagi kalau korang nak cari phone yang ada shoulder trigger itu. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Realme C85. Brand Realme memang sangat terkenal dekat market Malaysia dan phone ni adalah phone yang paling tahan air yang dapat Guinness World Record. Phone ni dia ada screen 6.8 inci yang agak besar, ada bateri 7000 mAh yang sangat tahan, guna sensor Sony IMX852 yang agak terang dan phone ni juga ada IP69 Pro yang boleh tahan sup kambing. So, kalau korang kerja sebagai rider lepas tu nak gunakan dia untuk delivery, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia guna mono speaker aja dan phone ni juga rasa agak berat sikit. Jadi kalau lelaki yang nak pakai tu memang okey je, tak ada masalah. Kalau perempuan yang tangan dia kecil sikit, mungkin dia akan rasa phone ni memang agak besar sikit dan sangat berat. Yang kedua, kita akan berikan kepada Redmi 15 5G. Spek Redmi ni sebenarnya dia lebih kurang sama aja dengan Realme C85 yang sebelum ni. Cuma phone ni dia tak ada features tahan lasak yang ada pada Realme C85, tapi chipset dia adalah lebih power kalau kita compare dengan MediaTek D6300 yang sebelum ni. Phone ni dia ada screen 6.9 inci yang agak besar, ada bateri 7000 mAh yang agak tahan, support fast charging 33W yang agak laju, dan phone ni juga guna chipset Snapdragon 6S Gen 3 yang cukup laju. So, kalau korang nak cari phone yang ada screen yang besar lepas tu nak ada chipset yang laju, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia tak ada features tahan lasak dan kamera dia pun kurang sedap sikit kalau kita compare dengan sensor Sony. So, kalau korang nak cari phone untuk delivery tu, I rasa Realme tu dia lebih elok sikit. Tapi kalau korang nak screen yang ada Full HD+, lepas tu nak ada chipset yang lebih power,
Phone Redmi 15 5G ni adalah pilihan yang lebih baik untuk korang. Yang pertama, kita akan berikan kepada Infinix Note 50X 5G. Brand Infinix memang sangat popular dekat market Malaysia sebab speks yang ditawarkan oleh phone ni memang agak best dan harganya pun sangat berpatutan. Phone ni dia ada screen 120Hz yang agak smooth, ada memori 256GB dan 8GB RAM, support fast charging 45W yang agak laju, dan phone ni juga guna chipset Dimensity 7300 Ultimate yang agak laju. So, kalau korang nak cari phone yang ada chipset yang power lepas tu nak gunakan dia untuk gaming, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma screen brightness dia memang agak lemah sikit dan bateri dia adalah lebih kecil sikit. So, kalau korang nak bateri yang tahan tu, korang boleh pilih yang Redmi. Kalau korang nak chipset yang lebih power tu, korang boleh pilih lah Infinix Note 50X yang lebih laju. So, itulah 6 telefon 5G terbaik bawah 800 yang masih berbalik untuk dibeli pada awal tahun 2026 ni. Tapi sebenarnya ada lagi satu phone yang saya tak masukkan dia dalam list ni. Sebab phone tu adalah variant yang 4G dan bukannya variant yang 5G. Phone tu adalah Honor X7D 4G, phone yang ada memori yang paling besar dekat segmen ni. Dan phone ni juga ada features tahan lasa dan ada fast charging. Cuma yang sayangnya phone tu support 4G dan bukannya 5G. Tapi kalau korang nak cari phone yang ada features tahan lasa dan ada memori yang lagi besar, korang pun boleh pilih lah Honor X7D yang version 4G ni. So, kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan hari ni kita pun akan announce winner untuk TWS ni. Okay, sekarang kita nak tengok siapa adalah pemenang TWS tu. Okay, korang boleh tengok kat sini. Kepada sesiapa yang sudah komen dekat video tu, saya dah masukkan nama korang dekat sini lah. Okay, korang boleh tengok dekat sini. Kat sini pun adalah dia punya nama tu. Okey, sekarang kita nak tengok siapa adalah pemenang TWS tu. Okey. Kita putar. Wang besar, wang besar, wang besar. Tengok siapa adalah pemenang TWS tu. Okey. Okey, pemenangnya adalah Dekpa apa ni? Okey, tahniah kepada anda. PM saya di Instagram ataupun Facebook. Okey. Lepas tu kita nak spin lagi sekali pemenang kedua. Okey, wang besar, wang besar, wang besar. Okey, tengok siapa pemenang kedua. Okey. Tahniah kepada Abdul Razak 4505. Jangan lupa PM kita di Facebook ataupun Instagram. So, coming soon saya pun akan buat giveaway smartwatch dan power bank. So, kalau korang nak menang free giveaway tu, jangan lupa like dan follow channel ini. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.